Okay kan, kalau korang beli amplifier ni, korang akan dapat macam ini. Ini satu set. Dia punya button, tombol dengan dia punya screwdriver. Dia punya skru-skru, pasir. Dan juga ini, dia punya amplifier. Ini dia amplifier dia. Kita tinggal pasang-pasang sahaja. Okay geng, aku dah siap pasang. Kalau korang nak pasang, dia punya tembaga tepi tu untuk skru. Macam gitu kedudukan dia geng. Atas ni tempat untuk skru wire. Nampak? Macam gitu kedudukan dia. Yang ini button-button dia pun ada skru, ada dia punya nut. Kena masukkan. Nampak? Macam gini geng Okey, untuk korang yang nak menggunakan bateri ataupun tak menggunakan current daripada rumah, korang boleh pakai terus yang dikasih ni. Tinggal masuk negatif dan positif sahaja. Cocok. Untuk kegunaan current daripada rumah, korang kena pakai adapter ni. AC/DC adapter 12 volt 5 ampere. Seeloknya beli yang ni sekali untuk korang cocokkan dekat sini. Jadi dia punya current lebih stabil bila menggunakan model yang ni. Ada juga korang boleh beli dekat beg oren aku. Sekarang proses pemasangan aku nak try pasang. Pasang dia tak susah Cuma sambungkan saja kabel-kabel ni. Negatif dan positif. Screwdriver pun korang akan dapat sekali semasa pembelian. Jadi tak payah nak cari-cari screwdriver lain. Memang screwdriver dia dah ngam-ngam. Korang tinggal buka je skru, longgarkan dan masukkan wire. Lepas ni kita test dia punya suara macam mana, boleh pergi ke tak. Jadi korang yang berminat boleh beli dekat beg oren, beg kuning kat bawah ni. Boleh buat pembelian sekarang. Harga tengah murah. Harga ada voucher. Ini dia. Masukkan negatif dan positif. Negatif dan positif. Masukkan. Dan kita tinggal skru sahaja. Semudah ABC. Masukkan. Kita skru. Okay, ini untuk subwoofer dah siap. Kita untuk speaker kiri dan kanan. Pastikan negatif positif dia. Dan kita ikat ketat. Jadi siapa yang ada speaker lama-lama kat rumah tu, kadang dulu-dulu ada musim hi-fi, speaker besar-besar kat rumah, tapi dia punya player dah rosak. Jadi korang boleh belilah amplifier ni. Nampak kecil tapi memang dia punya function memang terbaik. Yang ini set yang kedua aku beli. Yang ini untuk rumah aku nak buat. Sebelum ni aku buat set untuk dekat kedai aku, berdentum-dentam buka suku pun dah cukup kuat. Apatah lagi buka habis. Yang penting dia punya subwoofer tu kita boleh adjust. Untuk adjust frekuensi ni, dia punya bergegar tu lebih. Okey. Macam ni kita dah siap pasang. Jom kita test. Kita dah test nampak. Subwoofer, speaker kiri dan kanan. Kalau korang nak pakai speaker lebih, korang tinggal sambung saja. Yang ini aku buat setup 2 speaker saja. Nak sedap ada lagi 2, ada Twitter apa kan, pun boleh setup macam itu. Senang saja. Ikat ketat. Janji dia tak macam ini korang boleh double tap saja ikut kesesuaian korang. Korang boleh custom. Nak letak duduk kat dalam ke, mana-mana ke, ikut kreativiti korang. Dia pasal memang macam ini, dia lopong. Nak letak kipas pun boleh, ikut korang punya kreativiti. Jom kita test. Okay, kita nampak? Dia dah ada bunyi untuk terima Bluetooth. Kita connect dengan Bluetooth. Okay, kita boleh connect dengan Bluetooth. Tengok dia dah bunyi ketedeng, dah connect. Okay, jom kita test suara. Kita dengar lagu rock sikit. Ni bass kita boleh buatkan dia punya volume, subwoofer. Frekuensi lebih bergegar ke treble. Nampak beza? Bass nak kurangkan sikit ke? Nak lebihkan bass.
Okey, dapatkan dekat beg kuning kat bawah ni. Jadi siapa yang berminat boleh beli sekarang. Harga sangat berpatutan. Jadi siapa ada speaker-speaker lama, subwoofer lama, boleh set up macam gini. Ini semua custom. Kecuali yang ini saja. Ini speaker kecil je. Kalau letak speaker besar lagi bergegor.